Jolie LLB3 dekat Netflix sekarang memang cerita komedi Hindi yang kau kena layan. Kau faham tak? Sumpah. Tak ada sumpah-sumpah lah cerita ni. Cerita ni memang kelakar. Kau faham tak? Jolie sekarang dah tak satu. Jolie ada dua. Jolie fake, Jolie tak fake. Jolie yang suka curi kes orang, Jolie yang suka nak pas kes dia dekat orang kalau benda tu tak buat duit untuk dia. So dua-dua Jolie ni bergabung untuk membantu satu makcik ni kan. Sebagai peguam bela yang nak membela, yang mula-mula tak nak ambil kes makcik ni sebab makcik ni menipu lah, makcik tak ada duit lah. Sekarang ni diorang berlawan dengan satu syarikat gergasi, di mana syarikat gergasi ni yang dah ambil tanah makcik ni nak bina residensi mewah dekat kawasan tu. Makcik ni dah kehilangan menantu dia. Makcik ni dah kehilangan laki dia. Laki dia kena fitnah oleh mereka-mereka yang penuh dengan kerakusan ni. Apa yang double Jolie ni boleh buat, kau kena tengok. Sebab dua Jolie ni otak dia memang tak synchronize mula-mula, tapi disebabkan nak bantu makcik ni, yang makcik ni harta dia apa? Kambing 2 ekor, 1, 2 dah bagi dia orang berdua ni. Makcik ni tak ada harta. Makcik ni ada harapan je cara dia bantu. Kau pergi tengok. Sebab memang layan. Ini aku rasa memang dekat India pun trending. So kita nak menambahkan trending dia lagi. Aku tak cepat. Betul bagi tahu aku, kelakar ke tak? Cerita ni merupakan kesinambungan dari Jolie-Jolie yang sebelum ni. Yang mana Jolie yang korang suka bagi tahu aku. Dia macam Jolie katak pun ya kak? Okay?